Okay, Assalamualaikum guys. Saya Eddie. Belakang ni Toyota Velfire 2019. Okay, owner dia Mr. Azman datang daripada area KL juga. Kami di Ampang KL. So sebenarnya cerita dia, Mr. Azman ni pernah hantar Velfire ANH 20 pada tahun 2022 ataupun 2023 kalau tak silap saya. Dah 2-3 tahun lepas dah buat Velfire ANH 20 tu sedap. Kali ni repeat hantar AGH 30. So kereta ni yelah, Mr. Azman cakap masa bawa NH20 yang dah buat tu, bawa memang sedap, memang firm. So dia bercadang untuk datang hantar AGH30. Jadi sebelum tadi saya test kereta dengan owner, memang rasa berbuai lah. Jadi sebelum saya masuk dekat tester mesin, kita tengok body roll dulu So saya akan gunakan kekuatan yang sama untuk tolak sebelum dan selepas buat. Okay, saya tengok, saya tolak sikit je. Tengok saya lepaskan 1, 2, 3, saya lepaskan. Selepas saya lepaskan, dia masih roll 3-4 kali lagi sebab air absorber terlalu lembut. So sekejap lagi kita akan masuk tester mesin. Kita tengok berapa bacaan ground contact dengan kelembutan air absorber macam ni. So guys, stay tune. Sekarang ni depan, kiri, kanan saya dah run. Sekarang ni kita run belakang kiri, kemudian kita run belakang kanan. So saya nak tunjuk dekat you guys body roll yang macam tadi tu, berapa bacaan ground contact dia. Sebab sebelum ni saya jarang buat body roll sebelum kita masuk dekat tester mesin kan. Okay, jom kita tengok. Kelip pula TV. Okay, nampak dah guys. Depan kiri sekarang tengah run lagi. Belakang kanan tengok hilang pula. Depan kiri 21, depan kanan 27, belakang kiri 32, belakang kanan 33. Bacaan dia terlalu tinggi untuk AGH 30 ni. Sebab itulah kereta ni rasa berbuai. Jadi sekejap lagi kita akan buka absorber ni. Kita akan tengok macam mana compression dan rebound, macam mana lembutnya absorber dengan bacaan macam ni. Okay guys, stay tune. Okay guys, sekarang absorber AGH 30 Velfire 2019 dah keluar. Okay, tengok saya tekan bacaan tadi tu. Macam ni je saya tekan. Macam ni je saya tekan. Ni dah dia bacaan tadi 22 tadi. Walaupun 20 nak pergi 21 tu tak tinggi, tapi ini dah dia. Ini yang depan. Kita tengok yang belakang. Belakang saya try tekan berdiri Alah, boleh tekan berdiri macam ni. Dia dah bayang lembut macam ni. Tak mau naik. Halo. Tak mau naik Dah habis lah guys. Guys bayang absorber kereta macam ni, berat. Duduk atas absorber macam ni memang confirm berbuai. So untuk kita cepatkan proses, kita dah ada ready stock yang dah siap. Ni. So benda yang sama, original, kedua-dua set yang original. Semua bezanya yang ini kami custom 40%. Okay, tadi saya tekan memang senang. Try yang ni pula. Meninggal. Jat, kau tekan Jat. Aku tak boleh tekan Jat. Apa kata anda? Gigil. Keras guys. Okey. Yang belakang pula, tadi aku tekan berdiri je Jat. Cuba kau tekan berdiri. Gitu. Boleh tak boleh? Boleh tak? Boleh bergigil. Boleh sampai habis tak? Tadi sampai habis. Apa yang kau menggigil? Okey guys, itulah dia perbezaan AGH 30 yang kita dah siapkan. So kenapa kita ada ready stock untuk AGH 30? Sebab AGH 30 hari-hari kami dapat. Dan untuk memcepatkan proses, kalau tidak memang sidai lama. So bila kita ada ready stock untuk kita swap, proses tak sampai 2 jam, kadang-kadang 1 jam setengah dah boleh siap. So sekejap lagi kita akan pasang. Saya test, kita tengok body roll, kemudian kita masuk ke tester mesin. Tengok berapa bacaan dia. So guys, stay tune. Okay guys, sekarang ni kita tengah test dengan QC saya, QC kami. Kita tengah test AGH 30 ni. Kat sini saya dapat rasakan dia stable. So memang sedap. So first thing first, kita akan test dekat bumper. Okay, itu bumper dia. Okay, kita akan jalan je, tak payah tekan brake. Bumper dia. Tak melantun langsung guys. So sekejap lagi kita akan tengok body roll, kemudian kita masuk dekat tester mesin. Okay, so guys, stay tune. Okay guys, Velfire ni dah siap. So tadi saya dah test, memang sedap. Jadi proses dia lebih kurang dalam 1 jam lebih sikit je dah siap. So saya nak tunjuk body roll Sebelum tadi juga nampak saya goyang, dia memang roll banyak. So selepas buat, saya nampak saya nak tolak pun dengan kekuatan yang sama, dia tak boleh. Sebab kita dah stiffkan dia 40%. So untuk membuktikan lagi dia firm macam ni, dia keras macam tadi yang saya tekan tu, kita masuk tester mesin, kita tengok berapakah bacaan ground contact dia. So guys, stay tune. Sekarang ni dekat tester mesin, depan kita dah test. Sekarang kita nak run yang belakang pula. Okay, so depan kita dah dapat result. Tadi sebab selepas saya test tadi memang saya rasa firm.
body roll pun dah kurang. Sekarang kita nak tengok berapa bacaan je. Jom. Sekarang ni guys, nampak depan kiri 12, depan kanan 15, belakang kiri 14, dan belakang kanan sekejap bagi saya 5 saat. Okay, belakang kanan dia dapat berapa ni? 17. Jadi bacaannya semuanya bacaan ground contact di bawah 20. Barulah Velfire AGH 30 ni kurang sangat-sangat body roll dia. So itu ada cerita untuk Velfire AGH 30. So pada guys kat luar sana, kalau ada pakai MPV, AGH Alphard, Velfire AGH 30, 40, 20 ataupun 10 ada masalah berbuai, senang saja nak settlekan. You guys kena cari saya. Macam mana cari saya? Masuk dekat link bio saya ataupun Roger nombor dekat skrin ni. Pastikan nombor dekat skrin ni sama dengan link bio saya. Boleh Roger saya direct. Kita boleh berwasabi dekat itu. Fui, susah sangat sebut. Okay, so insyaAllah kita akan jumpa lagi. Yang paling penting guys, kekalkan original Apple. Dan saya berdoakan semoga you guys dipermudahkan urusan dan dimurahkan rezeki. Jumpa lagi dalam video seterusnya. Bye bye. Assalamualaikum.